Kasih, awak biar air ngalir gitu. Dah, aku nak ambil lagi cepat je. Awak ni, jimatlah air tu. Air tu bukan cuma. Alah, aku nak cepat je pun. Bukan melambung pun bil air ni. Hah? Tak melambung? Murid kenapa duk berlambung? Mu, paip air tu bukan mu kena tutup. Air tu bukan pun untuk bersorang je, Nathan. Orang dekat Gaza tu nak minum air seteguk pun payahlah. Boleh dok kata berjimat sikit. Pertama, jangan buka air paip lama-lama. Contohnya, kalau nak basuh tangan, basuh tuang, isi air, guna air secukupnya je. Yang kedua, guna aliran air yang perlahan. Contohnya, bila guna paip air, tak payahlah buka sampai maksimum. Buka separuh pun cukup nak basuh tangan, pinggan dan sayur. Yang ketiga, lebih baik guna air tadaran hujan, ia lebih menjimat. Air sangat penting untuk kehidupan kita. Mari kita sama-sama memelihara bahan yang sangat berharga